Anak ikan di dalam kolam melompat riang ke tepi titi. Teknologi kini di hujung jari dalam, digunakan bijak, masa depan terjamin pasti. Assalamualaikum dan salam sejahtera yang dihormati pensyarah serta rakan-rakan sekalian. Saya Intan Ainatasha binti Mahasan dari kelas Bahasa Melayu C. Pada era digital masa kini, teknologi bukan lagi satu kemewahan tetapi satu keperluan dalam kehidupan murid. Telefon pintar, media sosial dan pelbagai aplikasi pembelajaran menjadi sebahagian daripada rutin harian mereka. Namun begitu, di sebalik kemudahan ini, wujud pelbagai cabaran yang memberi kesan terhadap tingkah laku, tumpuan pembelajaran serta nilai komunikasi dalam kalangan murid. Sebagai bakal guru, kita perlu memahami bahawa penggunaan teknologi digital bukan sekadar alat, tetapi satu amanah yang perlu dipandu dengan nilai etika. Oleh itu, dalam ucapan ini, saya akan menghuraikan cabaran yang dihadapi murid, menilai kesan penggunaan teknologi serta mencadangkan langkah-langkah praktikal bagi memastikan penggunaan teknologi secara beretika. Cabaran utama yang dihadapi murid hari ini ialah ketagihan penggunaan gadget. Ramai murid menghabiskan masa berjam-jam di media sosial seperti TikTok, Instagram dan permainan dalam talian sehingga mengabaikan pelajaran. Keadaan ini menyebabkan mereka sukar memberi tumpuan dalam kelas. Selain itu, murid juga terdedah kepada risiko penyalahgunaan teknologi seperti buli cyber. Tanpa kawalan, mereka mungkin menjadi mangsa atau pelaku yang menyebarkan kata-kata kesat, fitnah atau maklumat palsu. Hal ini bukan sahaja menjejaskan emosi, malah boleh memberi kesan jangka panjang terhadap kesejahteraan mental mereka. Cabaran seterusnya ialah kemerosotan nilai komunikasi. Murid lebih selesa berinteraksi secara maya berbanding bersemuka. Ini menyebabkan kemahiran berkomunikasi secara beradab dan empati semakin berkurangan. Dari sudut positif, teknologi digital membuka ruang pembelajaran tanpa sempadan. Murid boleh mengakses pelbagai sumber ilmu seperti video pembelajaran, e-buku dan platform pendidikan yang interaktif. Ini dapat meningkatkan kefahaman dan menjadikan pembelajaran lebih menarik. Namun begitu, kesan negatif juga tidak boleh dipandang ringan. Penggunaan teknologi secara berlebihan boleh menyebabkan gangguan fokus, kemerosotan prestasi akademik serta masalah kesihatan seperti keletihan mata dan kurang tidur. Lebih membimbangkan, tanpa etika digital, murid mungkin terlibat dalam penyebaran maklumat tidak sahih. Mereka mudah terpengaruh dengan kandungan negatif yang boleh membentuk sikap dan nilai yang tidak sihat. Dalam menghadapi cabaran ini, murid perlu memainkan peranan sebagai pengguna teknologi yang beretika. Mereka harus bijak mengurus masa dengan mengimbangi antara penggunaan teknologi dan tanggungjawab sebagai pelajar. Selain itu, murid juga perlu mengamalkan nilai integriti dengan tidak menyebarkan berita palsu atau kandungan yang boleh menyinggung perasaan orang lain. Mereka harus sentiasa berfikir sebelum berkongsi sesuatu di media sosial. Tambahan pula, murid perlu menghormati privasi orang lain. Setiap gambar, video atau maklumat yang dikongsi perlu mendapat keizinan terlebih dahulu. Ini selaras dengan prinsip hak asasi manusia yang menekankan penghormatan terhadap maruah individu. Bagi menangani isu ini, pelbagai langkah boleh diambil. Antaranya ialah peranan guru dalam memberi pendidikan literasi digital kepada murid. Guru perlu membimbing murid tentang cara menggunakan teknologi secara selamat dan beretika. Selain itu, ibu bapa juga memainkan peranan penting dalam memantau penggunaan gadget di rumah.
Had masa penggunaan perlu ditetapkan bagi mengelakkan ketagihan. Di samping itu, pihak sekolah boleh menganjurkan kempen kesedaran tentang keselamatan cyber dan etika digital. Aktiviti seperti ceramah, bengkel dan simulasi situasi sebenar dapat membantu murid memahami kesan tindakan mereka. Akhir sekali, murid sendiri perlu mempunyai kesedaran dalaman untuk menggunakan teknologi secara bertanggungjawab. Kesedaran ini adalah kunci utama dalam membentuk generasi digital yang beretika. Sebagai kesimpulan, teknologi digital merupakan satu anugerah yang perlu dimanfaatkan dengan bijak. Cabaran yang wujud bukan alasan untuk menjauhkan diri daripada teknologi, tetapi peluang untuk kita mendidik murid menjadi pengguna yang beretika dan bertanggungjawab. Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang 3. Teknologi digunakan dengan penuh amanah, murid beretika, negara sejahtera selamanya. Sekian daripada saya, Intan Ainatasha binti Mahasan. Terima kasih.